Di pinggir kota Medan, terdapat sebuah kebun tebu yang kelihatan biasa tapi tidak berbahaya. Namun pada penghujung tahun 90-an, kawasan sunyi itu terbukti menyimpan rahsia paling gelap dalam sejarah kriminal Indonesia. Semuanya berkait dengan seorang lelaki yang dikenali sebagai Dukun AS. Nama sebenarnya ialah Ahmad Suratji. Di kampungnya, dia dianggap seorang dukun yang mampu membantu ramai orang daripada masalah rumah tangga, kesihatan sehingga urusan rezeki. Ramai yang datang daripada jauh semata-mata untuk mencari penawar. Semuanya berubah apabila Suratji mendakwa menerima sebuah mimpi. Di dalam mimpinya, arwah ayahnya muncul dan memberikan arahan untuk melakukan satu ritual agar dia memperolehi kekuatan luar biasa. Suratji mempercayai mimpi itu sepenuhnya dan daripada situlah perjalanan gelap itu bermula. Wanita yang datang mencari pertolongan akan dibawa ke sebuah kawasan terpencil di tengah kebun tebu. Mereka diberitahu bahawa ini adalah sebahagian daripada upacara pembersihan diri. Tiada siapa yang curiga, tiada saksi dan tiada siapa yang mendengar jeritan, jika ada. Selama lebih 10 tahun, ritual ini berulang. Kes kehilangan berlaku, tetapi kerana mangsa datang daripada daerah berbeza, tiada kaitan yang dapat dikesan. Semuanya terbongkar apabila penduduk menemui kawasan tanah yang kelihatan mencurigakan seperti baru digali. Pihak polis telah dipanggil dan apa yang mereka temukan ternyata lebih besar daripada dugaan sesiapa. Apabila penyiasatan dilakukan, penemuan demi penemuan membawa kepada satu nama yang sama, iaitu Ahmad Suratji, si Dukun AS. Lebih mengejutkan, ketika ditahan, Suratji langsung tidak melawan. Dengan nada tenang, dia mengakui ritual yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dan jumlahnya bukan satu, bukan dua, tetapi lebih 40 wanita menjadi mangsa. Kes ini kemudiannya menjadi salah satu pembunuhan berantai paling besar dalam sejarah Indonesia. Ahmad Suratji akhirnya dijatuhi hukuman mati dan ini adalah bukti bahawa obsesi terhadap kekuasaan mampu menjerumuskan seseorang ke kegelapan yang tiada batas. Kebun tebu itu kini hanya tinggal sebagai sebidang tanah. Namun bagi mereka yang mengetahui kisahnya, tempat itu tidak lagi kelihatan sama. Di sanalah ritual gelap seorang dukun yang telah mengubah sejarah selama lebih sedekat. Jika anda ingin lebih banyak dokumentari kes jenayah terancang, tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi. Follow, like dan share Mom Storyteller.